Assalamualaikum rekan sahabat. Masih kenal lagi barang nih? Ini radio zaman dulu-dulu. Single din namanya. Ini namanya double din. Apa yang kita ceritakan pada hari ini adalah kita nak kongsi ilmu macam mana keluarkan radio ataupun Android player sekarang namanya. Dahulunya ini single din nih. Di sini. Okey. Bila dah zaman berubah, dia jadi double din. Jadi dulu ni lubang kecil sahaja ni kan. Ni. Lebih kurang 2 inci. Kemudian berubah jadi 4 inci. Jadi lubang di sini ni pun 4 inci lah besarnya kan di belakang ni. Tetapi apa yang nak kita ceritakan pada hari ini adalah semua lubang tu tak perlu nak ditutup. Hanya dengan satu barang, iaitu ni nama dia casing ni. Ada yang 7 inci, 8 inci, 9 inci, 10 inci. Ada juga 12 inci. Tapi mustahil lah kita pakai 12 inci, tak sesuai kan. Lagipun tertutup lubang aircon ni. Okey, hari ni kita cuma nak bagi tahu, berkongsi ilmu cara untuk buka panel radio ni ataupun casing radio ni. Okey. Tinggal situ kamera ya. Zoom kita pada sini. Ini Hyundai Starex. Untuk sekarang ni kita bercerita untuk cara untuk buka panel radio ni, casing ni, untuk buka keluarkan radio ni, Android ni. Pertama sekali untuk Hyundai Starex ni, dia punya ruangan hanya paras ini sahaja. Okay, inilah yang Cikgu Watson pernah buat video sebelum ni. Ini dia punya casing panel radio. Pertama sekali kita free gear. Kemudian ambil screwdriver, pengumpil ni tepi ni. Okey. Congkel dari tepi. Dari tepi bawah-bawah ni lah. Macam Cikgu Watson ni dah terbiasa buka, jadi dia dah mudah buka lah. Tak perlu screwdriver dah. Begini. Di sini ada konektor. Ini konektor ni untuk ni cucuk rokok ni. Langkah kedua ini. Tarik sini ni. Berhati-hatilah, mana nak tahu dia akan pecah. Tepi-tepi ni macam sebelum ni. Kita tarik dari bawah ni. Tapi untuk sekarang ni cerita untuk buka panel radio ni tau. Seperti mana dalam video Cikgu Watson sebelum ni. Begini. Okey. Itu. Buka. Dah terbuka. Okey, dah terbuka. Cikgu Watson tak nak buka habis sebab tidak ada kepentingan. Cuma kita nak buka lagi satu dia punya. Okey, pasang semula. Sekarang satu lagi. Sekiranya kita mau tukar ni Android player ni, kita hanya buka begitu sahaja. Dah terbuka. Jadi mana-mana kawan-kawan kita yang mau pasang sendiri atau DIY, hanya beli casing ni sahaja. Sebenarnya. Ya, tanpa skru, tanpa merosakkan panel ni. Hanya klip sahaja ni. Ni klip ni. Ini untuk Hyundai Starex ya. Casing ni ada jual dalam shop, dalam online. Mana-mana kedai ada jual, lebih kurang dalam RM50, RM60 lah lebih kurang.
Ya, mudah zaman sekarang nih. Bila kita pasang, dah selesai, kan? Tak jatuh lah, begitu sahaja pun. Oke rekan sahabat, itulah perkongsian kita hari ini. Cara buka panel radio Hyundai Starex, merangkumi sekali casing Android player.